Pertemuan JDT dan Shanghai Port menjadi tumpuan dalam aksi minggu ke-6 ACLE selepas kedua-dua pasukan mengalami kekalahan 0-2 dalam perlawanan terakhir mereka sebelum ini. Di kem JDT pengendalinya, Kisco Munoz menuntut kesebelasan utama yang bakal diturunkan berdepan Shanghai Port FC mempamerkan karakter yang positif bagi memburu kemenangan. Pengendali kelahiran Sepanyol itu berkata, aksi menentang kelab dari China itu penting apabila ia ibarat misi hidup dan mati buat Harimau Selatan dan akan turun habis-habisan bagi memastikan kualiti dan intensiti permainan berada di tahap terbaik. Ia perlawanan penting buat kami dan kami memperinci apa jua kelemahan bagi memastikan tidak berlaku kesilapan dilakukan pemain kerana jika tidak mengambil berat mengenai kelemahan atau kesilapan ia boleh mengubah permainan sekelip mata. Munoz juga mengesahkan Bersun da Silva bakal diturunkan selepas direhatkan dan pasti penyerang prolifik itu akan membukti keupayaan untuk mencetus kemenangan buat skuad Harimau Selatan. Manakala Shanghai Port pengendalinya, Kevin Muscat enggan meletak sasaran tinggi, sebaliknya hanya mahu memfokuskan barisan pemainnya untuk menyediakan hasrat Johor Darul Tazim, JDT, mencipta kemenangan di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Jelas pengendali dari Australia itu, walaupun prestasi Shanghai Port dalam kancah Liga Super China, CSL, begitu membanggakan selepas muncul juara, namun pada saingan ACLE tampak tidak memuaskan apabila masih gagal meraih sebarang kemenangan. Kami tetap akan berusaha melakukan yang terbaik bagi memenangi perlawanan ini dan ia merupakan perlawanan yang kami perlukan mata maksimum dan kami akan melihat cabaran ini secara positif, katanya pada sidang akhbar menjelang perlawanan. Kali terakhir mereka bertemu adalah dalam aksi ACLE musim lalu yang menyaksikan JDT bersama Shanghai Port sekadar seri 2 sama dengan 2 gol Harimau Selatan dicetak oleh Arif Aiman. Sekian, itu sahaja ulasan untuk video kali ini. Teruskan bersama saluran YouTube Bola Kita News untuk ulasan berita harian bola sepak Malaysia terus kepada anda. Salam hormat dan Assalamualaikum.